Okey, kalau kita koyak di kawasan yang tak ada garisan ni, Boleh tengok rapat. tengok. Dia jadi liat kan? Yang ni sebab dia dah reput. Kalau yang betul macam ni kan, liat. Nampak? Tapi kalau kita koyak di kawasan yang memang disediakan, dia buat sebenarnya lipatan tu memang untuk senang. Untuk senang kita nak koyak. Mudah. Mudah. Tapi kalau kita koyak di kawasan yang ini macam dah reput, dia akan jadi liat, memang susah. Menyebabkan kadang-kadang tanah ni akan dia pecah. So kalau dah buka ikut dia punya garisan yang ditetapkan tu, yang dah ada tu, kita senang je kita buka. Okey, kita buka dan pastikan bobolan tanah ni jangan pecah. Okey, kita tak nak bila pecah nanti akar-akar dia akan putus, menjadikan pokok kita ni akan jadi terbantuk, terancam. So kita nak biar pokok kita dalam keadaan rock ball dia macam ni. Barulah kita boleh tanam di dalam tanah yang kita dah siapkan lubang. Lubang dia hendaklah, janganlah kita lubang kedalaman lubang tu bawah pada bobola ni. Maksudnya dia kena paras permukaan tanah yang ni lah, rock ball ni, bobola ni. Maksudnya kalau ke dalam dia kena dalam ketinggian dia macam ni lah lubang ni. Maksudnya jangan terlalu rendah permukaan ni, kita tanam macam ni. Tak mahu nanti akar dia akan naik ke atas. Akar pokok dia nanti katakan, kalau dalam sangat pun tak mahu. Kalau dalam sangat pun nanti dia akan lemas. Akar dia akan lemas. So biar permukaan kedalaman tanah yang lubang yang kita buat tu sama paras dengan tanah ni. Okey. So itu dia punya petua. Kalau kita nak tanam pokok, jangan hancurkan kita punya bobolan akar ni, bobolan tanah ni, supaya akar dia sentiasa orang kata apa, tak ada stres, maksudnya tak ada kecederaan lah. Kalau kita hancurkan macam ni, kalau kita hancurkan, dia boleh hidup tetapi mengambil masa yang agak lama untuk dia pulih. Sebab dia dah ada kecederaan, akar dia pun dah putus macam ni. Dia boleh hidup, memang boleh hidup, tapi dia lambat lah. Dia ambil masa untuk dia pulihkan balik dia punya ni. Okey. Ni saya tunjuk contoh macam mana kita nak ubah daripada polybag ke dalam tanah ataupun ubah daripada polybag ke dalam pasu. So pastikan dia jangan terputus banyak lah. Kalau sikit-sikit tu tak apa. Satu lagi, kalau misal kata tanah tu kering, dalam polybag ni kering, kita basahkan dulu. Saya tak nak kalau kering, kadang dia mudah terurai, mudah pecah. Sebab tu kita kena basahkan dulu supaya kita buka tu dia masih kepal macam ni. Mudah kita nak pindahkan dia ke dalam tanah. Okey, tu petua dia lah kalau kita nak buat pemindahan. Saya insya-Allah benda ni kalau ikut seperti yang saya ajar tu tak ada masalah lah. Tak akan jadi pokok mati ke apa ke. Kadang pokok mati ni sebab apa? Kadang kita masa ubah ni kadang-kadang terlerai semua pun ada juga, pernah berlaku. Ada juga yang kita punya sebelum ni ada yang orang bertanya dengan saya, sebab apa saya ubah pokok je mati. Kadang-kadang bila saya tanya dia sebab masa dia buka polybag ni kadang-kadang dia main buka je. Dia tak biarkan, maksudnya dia sampai hancur pokok ni, sampai hancur akar-akar ni dia ubah. Itu yang menyebabkan pokok kita boleh jadi mati. So benda ni kena lelah cara nak pindah tu. So masa pindah tu, selepas dah pindah ke dalam tanah, kita boleh siram. Jangan biarkan dia esok baru kita nak siram. Sebab kalau ikutnya, kalau lepas kita pindah, kita terus kena siram lah. Okey, kita terus kena siram. Dan kalau dapat, kita terus tabur baja. Tabur baja, siram. Jangan siram tabur baja. Dia nak tabur baja dulu, siram. Barulah kita punya baja tu dia larut ke dalam tanah. Okey, dalam media. Okey, yang tu yang saya nak tunjuk cara nak menanam. Sebab hari ni semua kena menanam. Semua kena menanam. Sebab saya dah ajar ni, semua kena ambil seorang satu pokok, kena ada lubang, kena buat lubang dan kena nanam. Lepas ni kat rumah dah boleh tanam sendirilah. Dah boleh belajar buat tanam apa, pandan ke, kari ke kat rumah kan. Nak buat kari senang, petik je kan.
pandan nak guna nak buat apa untuk wangi masakan, ambil je daun pandan. Tak payah nak beli dah. Mudah je. Okey. Okey, tu cara kita nak tanam lah. Nak ubah, nak ambil daripada polybag ke bawa ke tanam ke dalam pasu ataupun ke dalam tanah. Tu cara dia lah. Okey, yang tu saya simple je. Dia tak adalah teknikal sangat benda-benda ni. Cuma kadang-kadang kita tak tahu step dia, kita tak tahu basic dia. So kalau macam ni dia tahu tak apa? Tahu ni tanaman herba. Pokok herba. Ni belalai gajah. Yang dikatakan belalai gajah ni lah belalai gajah. Saya pun tak tahu mana belalai dia. Ni belalai dia kan. Kalau kita tengok pokok ni, saya terang sikit lah. Pokok ni kenapa dia kuning? Tuan-tuan perempuan boleh tahu kenapa dia kuning? Tak jirah. Sebab apa dia kuning? Tak ada air. Panas mungkin boleh jadi panas. Kalau panas, dia selalunya akan kuning dan terbakar daun dia. Okay? Macam pokok bunga ni lah. Dia terbakar, maksudnya dia melecur. Itu dia panas, kepanasan dia melecur. Satu sebab dia lagi mungkin dia terlebih baja pun ada. Setengah kita tak tahu berapa banyak kadar pembajaan yang kita perlu bagi pokok sebesar ni. Kadang kita ambil segenggam, campak aje. Itu pun salah juga cara kita nak membaca. Sebenarnya kalau pokok dia bergantung pada kebesaran saiz pokok. Pokok ni macam kita jugalah manusia. Kalau daripada baby kita bagi dalam kuantiti yang sikit. Kita bagi makan nestum, kita bagi sikit 1 sudu, 2 sudu. Sama juga dengan pokok. Kecil pun kita kena bagi. Ini kita tak. Kita nak pokok ni nak bagi sehat, nak bagi cepat bunga, kita bagi segenggam. Lepas tu segenggam letak terus tepi ni kan. Memang mati, esok tu memang mati terus lah. Memang terus kojol lah. Pokok ni dia bergantung pada saiz pokok lah. Saiz pokok tu berapa kadar yang kita selalunya kalau saiz-saiz macam ni kita letak dalam 5 gram satu sudu kecil tu pun dah cukup lah. 5 gram hingga 10 gram kita selalunya kita letak sikit je. Kalau kita tak confident, takut dia mati, jangan letak kat pangkal pokok Selalunya letak kat pangkal pokok ni. Pokok kecil lagi kita letak banyak pula tu kan ni. Itu pun boleh penyebab juga. Kalau boleh kita letak di luar. Maksudnya kalau kita tengok pokok ni, kanopi dia, ujung daun dia kat mana. So selalunya dia akar dia akan main kat sini. Di luar ni. Kalau kita bagi kat sini sebenarnya kita punya baja tu sebenarnya tak sampai kepada pokok. Kalau kita tengok akar dia kebanyakan di ujung. Dia tak duduk kat sini. Di ujung. Jadi kita nak mudahkan akar kita dapat baja yang kita bagi tu, kita kena letak kawasan di zon ke pengakaran dia di hujung. Maksud dia di pangkal. Selalunya di sini kita akan letak. Bukan di sini, dekat dengan batang, dekat dengan pangkal. Selalunya di hujung. Hujung. Kadang-kadang kalau pokok yang besar tu, kalau kita tengok macam pokok durian, orang akan tabur di hujung. Hujung dia punya pucuk dia, hujung dia punya dahan, tengok hujung ni, orang akan tabur di situ. Orang tak akan tabur di kawasan batang dia, pangkal dia. Sebab akar akan mengambil makanan yang ni, akar yang menyala, yang jauh ni. Tu saya ajar sikit lah cara pembajaan. Kadang kita tak tahu cara membaja, kita main tabur je berapa banyak kita nak. Sebab pokok yang besar baru dia akan menggunakan baja yang banyak, nutrien yang banyak, makanan dia lebih. Kalau pokok-pokok ini selalunya dalam 5 gram satu sudu kecil tu pun dah cukup kita tabur. Untuk pokok ni membesar, tak payah letak banyak sangat lah. Sebab kalau banyak dia akan menyebabkan pokok akan matilah. Ni kalau kita tengok ni pun, ni sebenarnya kurang baja. Banyak faktor. Faktor baja, faktor tanah yang keras pun menyebabkan dia menjadi, ni tanda-tanda dia lah. Simptom-simptom yang menyebabkan kita perlu tolong dia. Macam kita lah, simptom-simptom kita ada kencing manis, darah tinggi, kita boleh dapat detect tanda-tanda dia. Sama juga dengan pokok. Kita boleh nampak apa kekurangan dia lah. Kalau kita tengok ni kurang unsur N dia kurang. Kalau dalam baja kimia tu dia ada NPK. Tu NPK tu apa maksudnya? NPK tu nitrogen, phosphorus, kalium. N ni kebanyakan dia untuk daun. Untuk pembesaran dia perlukan N lebih. Macam ni N kurang. Baja dia N kurang. Maksudnya kita kena letak baja yang lebihkan N. So kena carilah, pergi kedai pertanian, cari baja ada tak baja NPK 15 ke. Nanti dia akan tunjuklah baja ni. Baja tu lah kita akan guna untuk ni,
Untuk pembesaran ni kita selalunya kita akan guna baja NPK 15 15 15. Tu boleh ingat lah. Nanti kalau pergi kedai baja, tanya dia baja NPK 15 15. Untuk permulaan pakai baja tu. Okey. Ni kalau kita tengok ni unsur baja dia kurang ni, N dia kurang. Okey. Selalunya kita tak akan lebihkan P dia untuk akar, K dia untuk bunga dan kalium untuk bunga dan buah. Selalunya yang pokok yang nak K ni lebih ada pokok-pokok yang dah besar yang nakkan berbunga dan berbuah. Macam peringkat ni dia perlukan N yang lebih. Okey. So untuk penerangan saya serba sedikit lah. Dah patah dah pun. Ini patah ke dia cucut? Saya pun tak pasti. Macam cucuk ni. Okey. Ada soalan sebelum kita pergi kita bahagikan tim.